35 penduduk di Kampung Menerung, Hulu Terengganu berjaya menerima manfaat hasil projek Tenakan Kelulut Komuniti Madani. Projek dibangunkan melalui Wang Dana Sejati Madani dan Community at Uni Madani itu mula dilaksanakan April tahun lalu. Secara purata, ia mampu menjana pulangan ekonomi antara RM1,000 hingga RM1,500 sebulan kepada setiap peserta. Kami memberi kail. Kail tu akan digunakan oleh penduduk kampung, bukan kami beri ikan. Jadi kami beri kail, jadi bergantung kepada pimpinan kampung lah untuk mereka membincang macam mana untuk kita boleh memberi bantuan seterusnya. Tetapi dia tidak boleh terhad kepada satu-satu masa saja. Dia mesti secara berpanjangan supaya penjanaan ekonomi penduduk kampung tu dapat ditambah dengan signifikan lah, bukan sekadar satu-satu tempoh tertentu sahaja. Dua dana berjumlah RM232,000 diterima bagi memulakan projek komuniti berkenaan. Selain Tenakan Kelulut, projek baharu sedang dirancang adalah tanaman cendawan tiram melibatkan 30 peserta dengan peruntukan RM50,000. Mengulas lanjut ke arah menjadikan kampung tersebut sebagai kawasan ekopelancongan, beberapa projek naik taraf dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan menggunakan peruntukan Kampung Madani berjumlah RM1 juta.